Mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kesimpulan pada lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, hadis kali ini ialah hadis ke-26 di bawah tajuk bab sarana sedekah. Okey. Hadis ini merupakan kesinambungan daripada hadis yang lepas, iaitu hadis ke-25 yang disusun oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Hadis 40 itulah. Okay, hadis ini dia menceritakan secara generalnya ialah topik tentang bagaimana setiap anggota tubuh badan kita ni mempunyai hak melakukan sedekah. Okay, saya bacakan sanad dan matan hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi syams ya'dilu baina ithnaini sadaqah wa yu'inu ar-rajul fi dabbatihi fayahmiluhu 'alayha aw yarfa'u lahu 'anhu sadaqah wal kalimatu tayyibatun sadaqah wa bi kulli khutwatin yamshiha ila salah sadaqah wa yumitul adha 'anil tariq sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sanadnya daripada Abu Hurairah. Seperti yang semua maklumlah, Abu Hurairah ni merupakan sahabat Nabi yang paling masyhur dalam meriwayatkan hadis. Kerana beliau ni mempunyai ingatan yang kuatlah dan paling kerap bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam satu lafaz lain riwayat Muslim, Rasulullah menambah lagi di akhir hadis ini, wa yujzi'u min zalika kullihi rak'atani yarka'uhuma minad duha. Okey. Sebelum tu saya bacakan terjemahan hadis ini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sendi manusia dituntut supaya bersedekah pada setiap kali terbitnya matahari. Perbuatan mendamaikan antara dua orang ialah sedekah, dan menolong seseorang untuk naik ke atas binatang tunggangannya atau mengangkat barang ke atas kenderaannya ialah sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah untuk pergi menunaikan solat ialah sedekah. Dan perbuatan mengalihkan perkara yang mengganggu orang ramai dari jalan juga ialah sedekah. Jadi tambahan hadis tadi yang saya sebutkan daripada hadis riwayat Muslim, tetapi di sanadnya daripada Abu Zar yang menambah wa yujzi'u min zalika kullihi rak'atani yarka'uhuma minad duha, dan semua itu dapat dicukupkan dengan 2 rakaat solat duha. Apa yang dimaksudkan dengan 2 rakaat solat duha ni, apa yang dicukupkan ni ialah berasal daripada ayat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, setiap sendi manusia itu dituntut supaya bersedekah pada setiap kali terbitnya matahari. Dalam satu hadis lain mengatakan, fil insani salasu mi'atin wa situn mafsilan fa'alaihi ayat tasaddaqa an kulli mafsilin minhu bisadaqah. Dalam tubuh manusia ni terdapat 360 persendian. Sendilah antara tulang ke tulang kita tu ada sendi yang mana menghubungkan tulang tu dan kita dapat menggerakkan jari-jari kita, kita dapat menggerakkan kaki kita dapat menggerakkan kepala kita. Okay, ia wajib menunaikan sedekah untuk tiap sendi dengan sebuah sedekah. Dikatakan sendi kita mempunyai 360 sendi dalam satu badan. Jadi bagaimana kita nak melaksanakan sedekah pada setiap kali terbitnya matahari? Maksudnya setiap kali terbit matahari tu setiap harilah, kan? Jadi Allah jadikan tulang kita ni, sendi kita ni dengan sangat teratur. Subhanallah. Jadi dengan pergerakan tulang kita tu, dengan adanya sendi, kita boleh bergerak-gerak, tak boleh. Kita dah tak keras kita punya tulang. Jadi kita kena gunakan dengan sebaiknya. Selalunya memang kita dapat lihat kan, kita bersyukur dengan nikmat Tuhan, kita dapat setiap hari
dapat hidup, dapat bernafas, dapat melihat anak-anak. Tapi kita tak lihat pada diri kita, tak lihat pada sendi kita ni. Kita tak tahulah rupanya pada sendi kita ni ada hak-hak, hak-haknya untuk bersedekah. Okey. Jadi hadis ni mengajar kita bahawa setiap sendi kita miliki ni adalah nikmat yang harus kita syukuri. Cara mensyukurinya bukanlah hanya dengan ucapan ataupun dengan wang, tapi dengan 360 kebaikan setiap hari berdasarkan hadis tadi. Jadi kalau kita tak mampu nak melakukan kebaikan tu, Rasulullah menyebutkan dalam hadis itu bahawa 2 rakaat solat duha itu sudah mencukupi untuk mewakili bagi seluruh sendi tersebut. Okey. Apa dalam hadis ni kan Rasulullah sebut apa yang kita boleh lakukan untuk bersedekah selain daripada wang. Kan hadis ni merupakan kesinambungan daripada hadis ke-25. Hadis ke-25 itu adalah hadis Abu Zar yang datangnya seorang sahabat kepada Nabi, yang sahabat ni yang tidak mempunyai harta lah kan. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan mengadu ada sahabat yang lain yang lebih kaya, berharta, mereka melakukan ibadah. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka bersolat seperti kami bersolat. Tetapi mereka bersedekah. Kami tak dapat bersedekah. Jadi apa yang boleh mereka lakukan kan? Mereka ni sangat fastabiqul khairat kan? Berlumba-lumba dalam kebaikan tu. Bukanlah sebab dengki, tapi mereka nak meraihkan pahala tu. Itu Nabi berikan option kan, bagi pilihan masa-masa hadis 25 tu, bertahmidlah, bertasbihlah, amar ma'ruf nahi munkar. Dan sambung pula ke hadis 26 ini, Rasulullah memberikan pilihan lagi, memberikan contoh lagi untuk sedekah, sarana sedekah. Okay, jadi apa yang Nabi SAW sebut, kullu yaumin tatlu fi syams ta'dilu baina tsnaini sedekah. Yang pertama, mendamaikan 2 orang yang bertelagah. Okey. Mendamaikan 2 orang yang bertelagah ni dalam firman Allah SWT, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin ini adalah bersaudara. Maka perbaikilah hubungan antara mereka. Antara tujuan terpenting yang kita nak capai dalam Islam ni kan adalah menyatukan hati kaum-kaum muslimin. Jadi tertegaknya kebenaran di antara, maksudnya menang ni Islam ni apabila tertegaknya kebenaran antara mereka dan kemenangan terhadap musuh. Tujuan ini tak akan tercapai kecuali dengan kerjasama dan juga tolong-menolong orang-orang Islam ni. Rasulullah cakap apa kan dalam satu hadis tentang orang-orang mukmin ni, umpama satu jasad. Satu jasad tu adalah satu anggota tubuh badan ni lah kita kan. Rasulullah bersabda, engkau akan melihat orang-orang mukmin ni saling kasih mengasihani, cinta mencintai dan saling tolong-menolong bagaikan satu jasad. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, nescaya seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut. Turut tidak dapat tidur lah bila dia sakit kan, yang tubuh lain pun akan rasa resah, rasa tak boleh tidur, rasa demam. Macam kalau kita sakit gigi kan, dengan kepala kita turut sakit, kita tak boleh tidur. Kalau kaki kita sakit, dengan anggota lain pun turut sama rasa. Sama lah dengan isu, saya kaitkan sikit dengan isu sekarang ni, bila apa benda yang berlaku di luar negara kan, di Palestin, di tempat-tempat orang Islam ditindas. Kita sebagai umat Islam, kalau tak merasa apa-apa dengan isu tu, maksudnya kita sendiri ada masalah. Kita ni adalah satu jasad kan, bila orang kata cubit paha kanan, paha kiri pun terasa. Kalau tak terasa tu, kita soalkanlah diri kita, di mana tempat kita. Okey. Seterusnya, yang kedua adalah wa ta'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Yang bermaksud membantu lelaki menaiki tunggangannya. Fi dabbatihi ni tunggangan lah, haiwan tunggangan. Wa ya fatahmiluhu 'alaiha, dan membawanya kepadanya, nya tu adalah tunggangan itu. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, ataupun mengangkatkan kepadanya barangannya. Okay, pada zaman dahulu kenderaan utama mereka ni adalah
haiwan seperti kuda dan unta. Kan susah nak naik unta dengan kuda. Kalau siapa yang pernah naik kuda atau unta lagi susah lah. Kalau naik kuda, kuda memang tak akan duduk dulu lah untuk bagi kita naik. Kita yang kena panjat je. Dan bila dah panjat pun kita akan rasa gayat sebab dia tak rasa stabil lah lagi kalau orang yang belum tak biasa. Sama juga dengan unta. Walaupun unta dia dah duduk, tetaplah kita susah nak naik ke atas badannya. Kerana unta tu dia sangat tinggi. Jadi kalau masa zaman dulu ni, mereka nak naik ke atas unta tu, mereka yang penunggang ni kena naik dulu. Kemudian ada orang yang tolak dia, yang angkatkan dia. Fatah miluhu. Hamalah. Hamalah ni membawa dia ke atas tunggangannya. Ataupun membawa atau mengangkatkan barangannya. Barangannya orang yang tolong dia tu mengangkatkan barang sebab dia tak boleh nak angkat barang dia sendiri. Okay. Susahlah. Itu zaman dahululah perumpamaannya. Jadi zaman sekarang kita ni, kita ada kenderaan, kita ada motor. Kita masuk kat sini, kita bolehlah membantu cadangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membantu membawa barang orang lain. Tapi mungkin zaman sekarang ni dia macam lagi susah lah kan, kita nak menolong orang kan, lagi-lagi orang yang tak kenal. Kalau orang kita kenal tu, kita kena fastabiqul khairat lah, berlumba-lumba lah ke arah kebaikan tu. Tapi kalau orang yang kita tak kenal tu kan, kita nak tolong orang pun takut, kita tak kenal, takut kita pula kena colik, ataupun orang nak membantu kita tiba-tiba je baik pun kita rasa takut juga. Jadi benda tu agak susah lah, mungkin peredaran zaman tu lah kan. Jadi tanda syukur kita ke atas nikmat Allah ni, anggota badan yang sihat ni adalah dengan membantu orang lain. Sebab manusia ni dia takkan mampu hidup sendiri, tak mampu nak uruskan diri sendiri. Kita perlukan pertolongan orang. Sebab dunia ni dia berputar. Kita tolong orang, tapi tak semestinya orang tu akan menolong kita balik. Kita tak mengharap balasan orang tu lah. Jadi dunia memang akan putar. Kita tolong orang, mungkin Allah menggerakkan hati orang lain pula untuk menolong kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surah Isra ayat 7. Jika kamu berbuat baik, bererti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Kalau kita menolong orang, kita rasa macam kita ni baguslah kita menolong orang kan. Kita ni dah bagi kebaikan kepada orang. Tapi sebenarnya kita memberi kebaikan kepada diri kita sendiri. Macam tu juga sedekah. Kita menolong orang, kita rasa kita dah berbuat baik dengan dia. Kita rasa harta kita tu dah, contoh kita bagi duit kan, harta kita tu dah jadi milik dia dan membantu dia. Tapi sebenarnya harta yang kita dah bagi dia tu, itulah yang membantu kita nanti. Itulah amalan kita yang kita bawa nanti. Harta yang ada dekat tangan kita sekarang ni belum tentu lagi akan membantu kita nanti di akhirat. Okay, yang seterusnya ialah amalan berkata baik. Seperti zikrullah, kata-kata yang beri semangat, nasihat yang berhikmah, menjaga lisan, apa lagi, berkata benar, tidak menyakiti orang lain dan menyenangkan orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, beri nasihat jika diminta. Dalam satu hadis Rasul kata kalimah yang baik itu adalah seperti memberi salam dan juga menjawab salam. Ini sangat menarik lah kan, sebab kalimah baik ni kita bukan hanya beri pahala tu pada diri kita sendiri. Kita bagi salam, kita bagi pahala diri kita. Dan bila orang tu menjawab salam, dia pun mendapat pahala untuk dirinya. Jadi dua-dua dapat pahala. Jadi kita boleh ambil pengajaran lah juga dalam kalimah thayyibah ni. Bagaimana masyarakat pada masa kini apabila berlaku sesuatu isu tu kan, kita tak tahu hujung pangkal, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Walaupun kita tak kenal orang tu, kita tak tahu ceritanya macam mana, kita hanya baca headline je, baca kisah dalam berita-berita, tapi kita dah boleh menyimpulkan semuanya macam kita lah yang berada di sebelah orang tu. Okay. Jadi daripada ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap baik ataupun
hendaklah dia diam. Kalau tak boleh nak bercakap baik, lebih baiklah kita diam. Ada satu tadi, kata-kata yang baik tu adalah memberi semangat kan. Saya nak ceritakan satu kisah Nabi Muhammad sering mengamalkan al-falu. Al-falu ni adalah bermaksud bersangka baik ataupun optimis. Rasulullah dia sangat melarang, beliau baginda sangat melarang orang yang bersikap pesimis ataupun merasakan tiarah. Tiarah ni adalah merasa macam bad luck, merasa sial macam tu. Jadi baginda suka mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau walaupun macam dalam peperangan kan, contoh dalam peperangan kan adalah satu situasi yang agak tegang. Semua orang macam dalam keadaan stres, dalam tertekan sebab takut, nervous apa semua kan. Tetapi Rasulullah mengeluarkan kata-kata yang baik. Baginda memanggil sahabat-sahabat dengan panggilan yang bagus. Contoh macam panggil ya Najih, wahai orang berjaya. Ya Rashid, orang yang diberi petunjuk, supaya dengan kata-kata yang baik tu dapat memberikan ketenangan pada hati orang lain. Jadi Nabi Muhammad juga mengajar supaya kita ni tidak mengeluh dengan dan memberikan kata-kata supaya tidak mengeluh dengan kata-kata yang menjatuhkan semangat. Contoh macam kalau kita sakit ke, kawan sakit ke, Rasulullah berikan satu ayat ni kan, sampaikan, cakaplah seperti la baks tuhurun insya-Allah. La baks ni maksudnya tak apa, tidak mengapa, it's okay. Sakit ini adalah pembersih dosa insya-Allah. Jadi al-falu ni adalah kata-kata yang memberi semangat kepada orang lain. Sebab kata-kata ni dia sangat tajam kan, lidah ni dia sangat tajam. Dia boleh menjatuhkan orang, dia juga boleh menukarkan sakit menjadi harapan. Jadi sentiasalah berkata-kata baik. Mungkin dengan satu perkataan baik itu kita dapat mengubah satu hari seseorang. Kita pun tak sangka sebenarnya kan, tapi mungkin itu kebaikan yang kita tak nampak lah. Siapa yang akan merasai kemanisan itu. Okay, seterusnya ialah bikulli khutuwati yamshiha ila salah sedekah. Melangkah ke masjid untuk solat adalah sedekah. Jadi setiap langkah ni, kalau zaman sekarang ni kita dah ada kenderaan, kita boleh menaiki kenderaan kan, tetap juga padanya sedekah. Sebab nak menaiki kenderaan, nak pergi ke masjid tu pun adalah satu jihad. Jihad kita nak bergerak, nak menekan minyak, nak pakai baju yang cantik-cantik pergi masjid. Kan sedekah, kan adalah satu jihad kan. Jadi padanya sedekah. Ada satu kisah Bani Salamah yang ingin berpindah berdekatan dengan masjid. Sebab berdekatan dengan masjid Nabi tu ada satu kawasan kosong. Jadi dia nak pindah ke kawasan tu lah. Sebab kawasan tu lagi dekat masjid, dia senang lah nak pergi ke masjid, sedang nak beribadah kan. Sebab masa tu memang zaman mereka sangat bekerja-kejar dengan kebaikan. Tapi apabila telah sampai ke pendengaran Rasulullah, Rasulullah kata jangan pindah. Kerana dia kata tetaplah di rumah-rumah kamu, nescaya langkah-langkah kaki kamu ke masjid tu akan dicatat pahalanya setiap satu. Jadi tetaplah. Mereka pun tidak berpindah lah kerana mendengar ucapan Nabi tu. Bila Nabi yang ucap ni, mereka rasa gembira lah. Oh, ada pahala juga, banyak juga pahala. Mereka duduk berjalan tu. Samalah seperti mereka beribadah. Okay. Yang seterusnya ialah wa yumitul adza anit tariq, menghilangkan atau mengalihkan halangan. Adza ni adalah halangan yang buruk lah, benda yang menyakitkan. Anit tariq, di jalan. Contohnya kita jalan di jalan raya kan, ada buah kelapa ke, buah kelapa memang sangat bahaya lah kan kalau buah kelapa ni kita terlanggar kan sebab dia sangat keras. Jadi alihkannya. Sebab Ibnu Hajar Al-Haytami kan ada menyebutkan perbuatan ini, perbuatan mengalihkan halangan di jalan ni adalah sedekah bagi semua Muslim yang menggunakan jalan tersebut. Dalam sehari tu berapa orang tak menggunakan jalan tu selepas kita, daripadanya adalah sedekah bagi setiap satu yang jalan tu. Jadi perbuatan ni diletakkan pada hujung ayat sekali kan, hujung ayat hadis ni, kerana kelihatan lebih kecil berbanding amalan-amalan yang sebelumnya lah.
tetapi tetaplah sangat besar nilainya di sisi Allah. Jadi jadikanlah diri kita ni memudahkan orang lain, bukanlah menyusahkan orang lain. Jadi itulah amalan lain yang Nabi sarankan di dalam hadis ini. Ada 5, 6 lah termasuk hadis sendi tadi. Okay, pengajaran utama hadis ini, yang pertama, Islam menggalakkan budaya memberi. Jadi kita berkongsilah rezeki dengan orang lain, sama ada melalui harta ke, melalui tenaga, ada tenaga bagi tenaga, ada masa bagi masa, ada ilmu, kita bagi ilmu. Seterusnya sedekah boleh dilakukan oleh semua orang, tak kira semua peringkat, yang kecil ke, anak-anak kita ke kan. Kita selama ni mengajar anak kita kan, kalau bagi sedekah dengan duit, kita bagi duit dekat dia dan kita suruh dia bagi dekat orang-orang lah. Tapi kita boleh juga, lepas ni kita ajarkan kepadanya, buat ini juga sedekah. Alihkan batu ni ke tepi pun sedekah juga. Memudahkan orang adalah sedekah. Berkata-kata baik, ajarnya memberi salam, jumpa dengan orang Islam, itu juga adalah sedekah. Seterusnya, amal kecil mempunyai nilai besar di sisi Allah. Seperti tadilah yang mengalihkan halangan di jalan. Juga dalam mempunyai nilai yang besar di sisi Allah. Walaupun mungkin tak ada orang yang nampak lah, sebab kita tadi kalau bercakap, kita mesti bercakap dengan orang kan. Kalau kita meleraikan dua orang yang bertelagah, kita meleraikan hubungan ada orang lah. Tapi kalau kita mengalihkan halangan di jalan, mungkin orang tak nampak. Nampaklah seperti amal kecil sebab orang tak tahu kan. Tapi nilainya besar di sisi Allah, insya-Allah. Kemudian kebaikan sosial merupakan sebahagian daripada ibadah. Kebaikan sosial ni yang berkaitan dengan melibatkan orang lain lah tadi. Membantu orang lain, mendamaikan perselisihan, berlaku adil. Itu adalah kebaikan sosial. Jadi semua perbuatan baik ni tetaplah dikira sedekah apabila dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Okay, sambung Ustaz. Okay, alright. Baiklah, majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Ummu Widad atas pencerahan yang cukup lengkap sebentar tadi. Seperti kita maklum, apa beliau sarankan tadi semuanya ada dalil, ada hadis, ada sokongan bahan yang lain untuk membantu kita lebih memahami konsep sedekah. Mungkin benda ini kita sudah tahu, kita dah belajar di sekolah rendah, kita dah belajar di sekolah menengah, kita dah belajar di zaman universiti, maktab dan sebagainya. Kadang-kadang perkara-perkara seperti ini kita lupa, kita alfa sesuai dengan fitrah seorang manusia. Kadang-kadang benda ini kita perlu perbetulkan mentaliti ini kepada murid-murid bahawa sedekah ini tidak semestinya melibatkan duit, melibatkan wang, melibatkan apa-apa harta yang kita rasakan perlu diberikan dalam nilai yang besar. Seperti Ustazah beritahu tadi, membantu orang, melangkah kaki ke masjid, berkata baik, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, dan akhir sekali mengalihkan halangan di jalan. Benda ini kita sudah belajar sebenarnya, tapi lama-kelamaan kita akan lupa, dan itulah fungsi usrah supaya kita dapat refresh balik apa yang kita ajar, dan besoknya kita boleh sampaikan kepada klien utama kita, iaitu anak-anak murid kita di sekolah, insya-Allah. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan ini menjemput dan silakan ahli panel kita yang kedua, Ustaz Hanif, okey, untuk meneruskan slot usrah beliau. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz. Teruskan. Boleh dengar. Okeylah, yang pertamanya terima kasih diucapkan kepada pihak penganjur kerana memberi peluang kepada kita, memberi peluang kepada saya untuk
cuba berkongsi tentang hadis sedekah ini. Okeylah, tanpa membuang masa, kita terus pergi ke konsep sedekah. Konsep sedekah secara umum lah. Okey. Secara umumnya sedekah ni tidak memerlukan duit seperti kita maklum tadi. Tidak semestinya dengan wang untuk kita bersedekah ni. Dalam hadis tu sendiri ada menceritakan, okey, ada lima cara untuk kita bersedekah. Okey, untuk bahagian saya ni, saya lebih fokuskan sedekah ini dalam situasi sekolah ataupun aplikasi hadis ini di dalam situasi sekolah. Baiklah, untuk yang pertama, mendamaikan dua belah pihak. Untuk di sekolah, khususnya kepada kita tenaga pengajar, kepada guru-guru, bertelagah, bergaduh, salah faham, itu biasa untuk murid-murid. Sebab mungkin ini ialah salah satu fasa anak-anak ni membesar. Fasa dia baru nak bersosial, baru nak bergaul dengan kawan-kawan sebaya. Okey, mungkin sebelum ni di rumah segala pendapat dia, segala segala cadangannya semua boleh diterima, semua boleh diikut oleh orang lain. Tapi bila di sekolah, mereka akan jumpa kawan-kawan ataupun rakan sebaya yang pelbagai latar belakang. Jadi perselisihan faham ini pasti akan berlaku, dan kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, sebagai contoh kepada murid, kita akan cuba untuk menyelesaikannya. Okey, supaya murid-murid ini dapat menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih selesa. Kalau contoh si murid A dengan murid B bertelagah hari ini, ada kemungkinan, tapi untuk murid kecil yang murid tahap 1, tahun 1, 2, 3, mungkin bertelagah dia orang ni sekejap je. Hari ni, bukan hari ni lah, pukul 9 bergaduh, pukul 10 dah baik. Tapi untuk murid yang besar sikit, yang dah mula ada hati, yang dah mula pandai menyimpan dendam ni, yang tu yang kita perlu selesaikan. So, cara selesainya mungkin kita boleh betulkan keadaan tu, bagi mereka faham. Okey, bagi mereka faham supaya pertelagahan tu ataupun salah faham tu tidak berlanjutan dengan lebih lama. Okey, itu antara murid. Seterusnya, ada juga kemungkinan berlaku salah faham dari kalangan ibu bapa dan guru. Ibu bapa dan guru ni sama-sama orang dewasa, dan diorang takkan tiba-tiba untuk bersalah faham, ada konflik. Konflik daripada ibu bapa kepada guru ni memang pasti tak lain tak bukan ialah daripada anak-anak, daripada murid-murid. Okey, murid-murid bila di sekolah, kadang-kadang murid-murid bila di sekolah dia orang lain, bila di rumah dia orang lain. Bila di sekolah dia akan jadi orang yang lebih, tak tentulah, macam-macam. Kadang-kadang dia di sekolah dia jadi lebih kasar. Dan ibu bapa ni kadang-kadang juga dia tak percaya yang anak-anak dia ni di sekolah jadi orang lain, sebab dia di rumah dia tak macam tu. Okey, jadi ibu bapa dan guru, sebagai guru kita cuba untuk jadi neutral, khususnya guru-guru yang tak terlibat lah. Contohnya macam ibu bapa murid A ni bertelagah dengan guru B. Okey, mungkin kita sebagai guru juga kawan kepada guru B ni, kita jadi orang tengah, kita perlu
mendengar cerita dari kedua-dua belah pihak, tiga pihak lah, daripada murid, daripada ibu bapa, daripada guru B ni, supaya kita tahu macam mana caranya, macam mana kita dapat membetulkan keadaan tu. Okey, yang ketiga, konflik sesama rakan guru. Ini kalau sesama rakan guru ni macam mana nak cakap dia agak susah lah, agak berat sikit lah untuk kita tanggung. Jadi kita sesama rakan guru, jika ada berlaku salah faham, konflik sesama rakan guru, kita cubalah jadi orang tengah yang berhikmah untuk kita satukan kawan kita, rakan-rakan guru ataupun rakan-rakan satu tempat kerja. Kerana kita dalam bekerja ni ialah ibadah. Bila kita ibadah ni ialah perbuatan yang baik, perbuatan yang mendapat pahala. Kita perlu tempat yang selesa untuk kita bekerja, sebab bekerja ni kita hari-hari bekerja, hari-hari turun bekerja. Macam mana kita nak turun bekerja dalam keadaan selesa kalau di tempat kerja tu ada benda yang buat kita rasa tak selesa. Jadi kita sebagai rakan, kita cuba betulkan keadaan yang tak selesa tu, sebab kita ni sebumbung, kita bila rakan sekerja ni dah macam keluarga. Kadang-kadang, kita mesti akan kita mesti perlukan satu sama lain dalam pelbagai situasi. Dalam pelbagai situasi di tempat kerja ataupun di sekolah. Baiklah, kemudian seterusnya guru. Daripada yang pertama ni, menambahkan kedua pihak, sebagai seorang guru, hendaklah menjadi pendamai antara murid, pendamai antara ibu bapa dan guru, pendamai antara guru dan guru, pendamai antara warga sekolah. Dalam pada kita mendamaikan warga sekolah termasuk murid-murid ni, kita perlulah dalam keadaan yang berhikmah dan bijaksana dalam menyusun kata-kata ataupun dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Baiklah, untuk yang kedua, dalam hadis tu ialah menolong seseorang, yang bermaksud menolong seseorang untuk naik ke atas binatang tunggangannya atau mengangkat barang ke atas kenderaannya ialah sedekah. Okey, dalam poin yang kedua ni, dalam situasi di sekolah, kita sebagai guru, sebagai dewasa, orang yang lebih kuat, orang yang lebih sedikit gagah berbanding murid-murid yang masih kecil tu. Ni banyak saya cerita ni banyak dari sekolah rendah lah, minta maaf je. Sebab saya banyak berurusan dengan murid-murid di sekolah rendah. Okey, untuk membantu mengangkat barang seseorang dari suasana situasi di sekolah, memang tak dapat dinafikan murid-murid akan, beban utama murid-murid ialah buku-buku lah. Okey, buku-buku yang pelbagai, yang banyak. Mungkin salah satu cara untuk guru membantu meringankan berat murid ni, mungkin salah satu caranya guru mungkin boleh minta murid yang dah siap kerja sekolah tu tinggal saja buku di sekolah, guru tolong simpankan, mungkin macam tu lah. Ataupun murid cuma bawa buku-buku yang perlu saja. Okey, dan seterusnya sebagai guru juga kita juga perlu memastikan cuba bantu untuk pastikan murid-murid ni dapat pulang ataupun dapat pulang ke rumah dalam keadaan yang selamat. Okey, mungkin semasa mereka menunggu di tempat menunggu sebelum pulang, pasti ada murid yang bermain. Jadi tugas kita sebagai guru-guru ialah pastikan dia orang boleh bermain, tapi pastikan bermain dalam keadaan yang selamat, dan pastikan dia orang pulang dengan
penjaga yang betul ataupun dengan orang yang boleh dipercayai, supaya mudah-mudahan mereka dapat selamat sampai ke rumah, insya-Allah. Okey. Baiklah, untuk yang kedua, seterusnya yang ketiga, untuk mengalihkan gangguan dari jalan. Dalam situasi di sekolah ini, okey, di sekolah biasanya tidak adalah apa-apa susahlah untuk ada benda-benda berbahaya di sekolah, sebab untuk zaman sekarang sekolah-sekolah semua sudah ada apa panggil, dah ada company pembersihan, dah ada pihak pembersihan untuk membersihkan kawasan sekolah. Jadi sebagai guru, apa yang kita boleh bantu ialah dengan cara mengutip sampah. Okey, untuk mengutip sampah, memastikan keadaan sekolah bersih ni, kutip sampah sebelum kita cuba untuk menyuruh ataupun memberi arahan kepada murid untuk membersihkan, mengutip sampah tu, kita pun sebagai cikgu, sebagai guru, tunjukkan yang kita juga sama-sama dengan mereka untuk membersihkan, untuk memastikan sekolah dalam keadaan yang bersih. Jadi tak adalah mungkinlah akan timbul di dalam fikiran murid-murid, cikgu ni suruh saja tapi dia tak buat. Jadi apabila kita sama-sama buat, kita tunjukkan contoh yang baik, jadi mereka mungkin akan dapat terima benda tu dengan lebih baik lagi. Okey, yang seterusnya, menutup suis elektrik yang berbahaya. Suis elektrik biasanya berada di tempat yang tinggi. Jadi di sana, dari situ bahaya ini dah kurang. Tetapi kadang-kadang bila dah sampai cukup masanya, suis-suis ini dia mula rosak. Dia mula ada plastik, dia kan bahannya plastik, dah mula reput. Jadi benda-benda yang berbahaya macam ni, apabila kita elakkan daripada orang lain, itu juga sebahagian daripada sedekah. Seterusnya, apabila berlaku kerosakan itu, tindakan yang kita boleh ambil ialah kita laporkan kepada pihak yang bertanggungjawab. Okey, kalau contohnya ada benda-benda berbahaya, contohnya kerusi yang dah patah ataupun meja yang dah tercabut, yang tu tak boleh tidak kita kena alihkan ke tempat yang lebih selamat. Itu juga merupakan sedekah daripada guru kepada murid. Dan seterusnya, yang terakhir, memastikan laluan murid adalah selamat. Okey. Jadi tugas menjaga keselamatan dan kebersihan sekolah ini ialah satu tugas yang secara kita tak sedar, tugas ini ialah tugas yang membawa pahala sedekah. Guru-guru, guru-guru dan juga warga sekolah sedekah kepada murid-murid. Okey. Baiklah. Kemudian seterusnya, perkataan yang baik. Yang terakhir, perkataan yang baik, sebagai guru sudah pastilah kita ni mesti tunjukkan contoh yang baik dengan cara kita sentiasa memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada murid. Nasihat, motivasi ataupun dorongan kepada murid ni kita boleh lakukan pada setiap masa, khususnya apabila murid ni dalam keadaan stres. Mungkin stres akibat ujian, stres sebab kerja sekolah, stres sebab latihan kurang memuaskan untuk pertandingan-pertandingan yang mereka akan sertai. Motivasi ni akan membantu mereka untuk lebih
yakin diri untuk membantu mereka untuk lebih tinggi semangat juangnya untuk jadi lebih berjaya. Okey, motivasi ini ialah memberi semangat. Sekurang-kurangnya kita dapat memberi semangat untuk mereka supaya jangan berputus asa. Okey, kemudian sebagai seorang guru, kita punya tanggungjawab utamalah untuk memastikan murid-murid dalam keadaan ataupun dalam macam mana nak cakap, murid-murid dalam keadaan berakhlak mulia, dalam keadaan berkelakuan baik. Pasti ada murid-murid yang berkelakuan kurang baik, berkelakuan kurang sopan. Dari sini kita perlulah menegurnya dengan cara berhemah. Bila kita tegurnya dengan cara berhemah, insya-Allah hatinya akan lembut untuk menerima teguran kita, menerima teguran daripada guru-guru ataupun warga sekolah. Seterusnya, berkomunikasi dengan ibu bapa. Mungkin berkomunikasi dengan ibu bapa ni apabila kita nak mengadu masalah-masalah ataupun mengadukan hal-hal yang sensitif kepada ibu bapa tentang anak-anak mereka. Jadi dari situ kita perlulah gunakan bahasa-bahasa yang lebih sopan, bahasa-bahasa yang berhikmah supaya aduan kita tu tidaklah sampai mengguris perasaan ibu bapa murid-murid tersebut. Dan adalah sangat penting untuk guru untuk mengelakkan memalukan murid, khususnya apabila di halayak ramai lah. Apabila murid buat salah ke, kita cuba tegur dalam suasana personal lah, dalam suasana yang tidak mengakibatkan murid itu berasa malu. Bila dia malu ni, mungkin semangat dia akan jadi down, mungkin semangat dia akan jadi luntur. So kita juga boleh amalkan pujian dan galakan supaya mereka akan terus kekal bersemangat. Okey, contoh perkataan yang kita boleh gunakan, cikgu percaya kamu boleh buat dengan lebih baik. Cikgu percaya kamu boleh capai di tahap ini. Cikgu percaya kamu boleh buat yang terbaik, lebih baik daripada yang sekarang. Okey, seterusnya satu lagi yang saya nak selitkan ialah yang keempat tadi, dalam hadis tu yang keempat, iaitu tentang setiap langkah dalam hadis tu menyebut setiap langkah untuk pergi menunaikan solat ialah sedekah. Untuk di sekolah juga kita boleh dalam situasi di sekolah juga kita boleh menggalakkan. Cara kita tak dapat nak bawa murid ke sekolah, ke masjid, tapi sekolah ada surau, sampai waktu solat kita ajak mereka solat, ataupun sebenarnya kita dah buat, kita ajar mereka solat, kita galakkan mereka ke masjid, kita galakkan mereka ke masjid untuk solat, galakkan ke masjid untuk majlis-majlis ilmu, galakkan murid ke masjid untuk membuat aktiviti yang dianjurkan oleh masjid. Itu juga merupakan sebahagian daripada sedekah yang boleh kita dapatlah dari dalam situasi di sekolah. Okeylah, saya rasa itu saja daripada saya, insya-Allah. Terima kasih. Baiklah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Hanif atas pendedahan, pencerahan yang cukup bernas tadi. Apabila kita lihat perbandingan antara dua panel kita malam ini, yang pertama Ustazah Ummu, banyak konteks dari segi matan hadis, sanad hadis diterangkan secara tuntas, secara profesional, dan apabila kita melihat Ustaz Hanif pula, beliau banyak kaitkan dengan
aplikasi dan situasi kita di sekolah supaya kita faham tanggungjawab ataupun kerja buat kita di sekolah berkaitan dengan sedekah ini. Dan tidak dilupakan juga peranan kita mendamaikan dua pihak, tak lain tak bukan jika di sekolah kita merupakan ibu bapa kepada murid-murid dan mereka kebanyakannya akan mendengar kata kita di sekolah kerana mereka melihat kita sebagai seorang orang dewasa yang cukup berpengalaman dan dipandang tinggi. Seiring dengan konsep in loco parentis yang sentiasa diwar-warkan, dihebahkan oleh Tuan PPD kita sendiri yang memberikan kita galakkan untuk menjadi pengganti ibu bapa di sekolah. Baiklah, tanpa membuang masa, kita menyebut sekali lagi Ustazah Umu untuk sedikit kesimpulan Ustazah. Short and sweet. Dipersilakan Ustazah. Ustazah Umu, silakan Ustazah. Ya. Okey. Okey, baiklah, kesimpulan daripada hadis hari ini yang kita dapat ialah kita hendaklah berfikir kita ni sebagai manusia ni ada penglihatan, ada pendengaran dan kita dapat melihat kita dapat melihatlah kekuasaan Allah di sekeliling kita. Kita takjub dengan ciptaan Allah. Tapi Allah kata manusia ni dia paling jarang melihat pada diri dia sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah tidak kamu perhatikan pada diri kamu sendiri. Jadi kalau kita dapat melihat diri kita ni sendiri, diri kita ni ada banyak keajaiban, ada banyak kelebihan. Jadi macam mana kita nak bersyukur dengan nikmat Allah tu? Iaitu dengan bersedekah lah. Jika Allah berikan kepada kita nikmat, kenapa kita tidak kongsikan kepada orang lain? La in syakartum la azidannakum. Ini sangat famous lah ya. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, maka akan aku tambahkan kepadamu. Jadi kita sebagai guru ni, dalam hadis Imam Nawawi ni mengajarkan kita setiap kebaikan tu adalah sedekah. Guru ni bukan sekadar pendidik tapi juga adalah sebagai pendamai kan dalam konflik, pembimbing akhlak, penyampai kata-kata yang baik, pelindung keselamatan murid-murid, pendorong budaya prihatin dan saling membantu. Jadi melalui penghayatan hadis ini juga guru dapat memainkan peranan yang besar dalam menangani isu semasa di sekolah serta melahirkanlah generasi yang berilmu, berakhlak dan juga berjiwa penyayang, insya-Allah. Jadi akhir katalah saya memohon maaflah dengan segala kekurangan ke kelemahan saya sepanjang penyampaian ini. Semoga apa yang kita dapat pelajari pada hari ini menjadi satu cahaya menerangi kehidupan kita dan kita menerangi kehidupan orang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam kalangan hamba-Nya yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Okey, terima kasih saya ucapkan lagi kepada Ustazah Umu atas kesudian untuk memberikan sedikit perkongsian dan pandangan kepada kita semua pada malam ini. Seterusnya saya jemput last sekali Ustaz Hanif untuk sedikit kesimpulan. Silakan Ustaz. Okey, baiklah. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama memahami bahawa sedekah bukanlah terhad kepada pemberian wang semata-mata. Dalam kehidupan seorang guru, sedekah boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk seperti menyampaikan ilmu, membantu rakan sekerja, memberikan kata-kata semangat kepada murid serta menghulurkan bantuan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan. Di sekolah, setiap ilmu yang kita ajarkan kepada murid merupakan satu bentuk sedekah yang amat bernilai. Apabila murid mengamalkan ilmu yang dipelajari dan menyebarkannya kepada orang lain, pahala tersebut akan terus mengalir kepada kita sebagai guru. Selain itu, kesabaran dalam mendidik murid, keprihatinan terhadap kebajikan mereka dan usaha membimbing mereka menjadi insan yang lebih baik juga merupakan amalan sedekah yang besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hubungan sesama warga sekolah pula, amalan membantu rakan guru, menghormati pentadbir, menghargai kaki tangan sokongan serta sentiasa mengukir senyuman dapat mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan positif. Sikap
saling membantu dan bertolak ansur, bukan sahaja mengeratkan ukhuwah, malah menjadikan sekolah sebagai tempat yang penuh dengan keberkatan. Oleh itu, marilah kita menjadikan amalan sedekah sebagai sebahagian daripada budaya kerja kita. Semoga setiap ilmu yang disampaikan, setiap bantuan yang diberikan dan setiap kebaikan yang dilakukan menjadi saham akhirat yang berterusan serta mendapat keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, sebaik-baik manusia ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih. Baiklah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Ustaz Hanif dan Ustazah Ummu dalam menyampaikan slot mereka sebentar tadi. Jadi tak boleh jadi kiranya kalau kita tak jemput bos kita di pejabat ada hadir bersama kita usrah malam ini. Jadi tanpa membuang masa, saya persilakan mungkin Ustaz Mukris untuk sedikit taujihat, sebab selalu kita bertemu tu sebenarnya Ustaz. Kadang setahun 2-3 kali aja. Sedikit taujihat, dipersilakan Ustaz. Ataupun masih ada Ustaz Serhan. Sila Ustaz. Sedikit taujihat daripada UPI PPD. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Ifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua guru pendidikan Islam daerah Sarike dan juga guru GBA dan juga ada tampil-tampil sekolah yang ada juga yang hadir pada malam ini. Terima kasih diucapkan sudi hadir pada usrah pada malam ini. Kalau tentang taujihat kita kepada untuk diri kita sendiri ya. Berdasarkan hadis tadi yang kita usrahkan pada malam ini adalah tentang yang menegaskan bahawa setiap perkara baik itu adalah sedekah. Terdapat beberapa saranan yang boleh diamalkan oleh penjawat awam, khususnya kita sebagai guru pendidikan Islam dalam melaksanakan tugas harian di sekolah. Yang pertama yang ingin kita tekankan untuk diri kita sendiri maupun diri saya juga sebagai seorang pemegang amanah kita di daerah Sarike. Pertama sekali adalah menyampaikan ilmu dengan ikhlas agar kita mengajar dan membimbing murid kita dengan penuh kesabaran serta mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita harus mengamalkan tutur kata yang baik, sentiasa menggunakan bahasa yang sopan, berhemah dan memberi motivasi kepada murid serta rakan sekerja kita. Ini akan memberi dampak positif kepada semua orang, baik kepada orang Muslim maupun kepada yang non-Muslim, sama ada pelajar ataupun orang di sekitar kita. Yang ketiga, membantu murid yang memerlukan. Kita harus memberi bimbingan tambahan kepada murid yang lemah dalam akademik dan sasiah mereka. Sebab di sekolah lah kita membaiki, membetulkan, jikalau mereka membuat salah, kita baikkan dan betulkan agar mereka kenal yang mana baik, yang mana tidak baik. Ia sangat sederhana untuk kita membantu. Yang keempat, mewujudkan suasana harmonis di sekolah. Kita harus menjadi pendamai apabila berlaku perselisihan antara murid ataupun warga sekolah. Macam superhero jugalah kita tu. Walaupun tak tak menggunakan pakaian khas, tapi kita menggunakan hati kita seperti mana yang seperti mana Rasulullah SAW sentiasa membimbing para sahabat dan juga orang sekitar untuk ke arah kebaikan. Dan yang kelima, membudayakan amalan tolong-menolong. Ya, membantu rakan guru dalam melaksanakan program dan tugas sekolah. Tolong-menolong adalah amalan mulia dan juga
Tolong menolong juga adalah salah satu cara kita membangkitkan kita sebagai sama-sama penjawat awam agar kita boleh mengarah ke arah yang lebih baik, dan semua kesusahan yang kita ada itu akan diberi oleh kesenangan apabila kita melaksanakan tolong menolong. Yang keenam, kita juga harus menjadi contoh akhlak yang baik kepada pelajar kita, akhlak baik kepada pentadbir kita, akhlak baik kepada guru-guru kita, baik yang Muslim ataupun non-Muslim. Kita beri akhlak yang baik kepada mereka. Ini akan memberi impak positif untuk sekolah kita. Dan seterusnya, jagalah kebersihan dan keselamatan sekolah kita. Dan kita harus sentiasa mengajak murid menjaga kebersihan persekitaran serta mengalihkan perkara-perkara yang boleh membahayakan kita ataupun pelajar kita serta warga sekolah. Dan yang terakhir, bersedekahlah mengikut kemampuan, sama ada melalui harta, tenaga, masa, idea atau doalah untuk kebaikan warga sekolah dan diri kita kepada semua. Itu saja tausiah saya untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita melaksanakan perkara yang baik di sekolah, memberi kekuatan kita untuk menjalankan amanah. Sesungguhnya apa yang kita pikul hari ini adalah seperti mana juga sama juga apa yang Rasulullah pikul semasa beliau masih ada pada ketika dahulu. Mudah-mudahan usrah pada malam ini memberi manfaat yang sangat banyak untuk kita semua, agar kekuatan yang ada pada diri kita ni boleh menambah amal baik kita kepada semua orang. Itu saja daripada saya sebagai hamba di PPD Serikir, kepada anda berkhidmat kepada semua GPI di daerah Serikir semua. Mudah-mudahan semuanya memberi manfaat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian Ustaz Serhan di pejabat untuk menyampaikan taujihat kita tadi, dan kita telah berada di penghujung solat usrah kita, dan saya sebagai pihak tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih, penghargaan kepada dua orang ahli panel kita tadi yang telah sebersedikit memberi peringatan dan penerangan kita berkaitan dengan hadis yang kita gunakan di sekolah terutamanya. Dan akhir sekali daripada saya, insya-Allah kita akan laksanakan beberapa lagi siri untuk usrah kali ini, usrah daerah, dan kita akan gantikan dengan pelbagai panel daripada sekolah-sekolah lain supaya kita dapat pelbagai input dengan gaya penyampaian yang berbeza yang berkemungkinan dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita atas beberapa isu semasa di sekolah, terutamanya jika dirujuk dengan hadis 40 Imam Nawawi. Dan akhir sekali, sebagai penutup, saya ingatkan lagi, boleh cek dekat ruangan komen. Pastikan ustaz-ustazah hadirin sekalian mengisi link kehadiran yang telah disediakan oleh Ustaz Serhan supaya kehadiran kita ini direkod dan kita dapat memasukkan slot ataupun usrah kita pada hari ini di dalam hermis kita, supaya cukuplah kita pun hermis lebih 40 jam setahun. Selamat. Okey. Baiklah, itu sahaja pada hari ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.